Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu khalaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hataman ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi wahaba lil muslimina 'idal fitri liyakunu minal 'aidin wal maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar alladzi da'ana ila al-'amali wat taqwa wa hazzarana min al-'ajzi wal kasal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum bi nafsi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi 1 Syawal 1447 Hijrah yang penuh berkat ini, seluruh rakyat negeri Melaka khususnya dapat menyambut hari raya Idul Fitri dengan penuh kesyukuran. Kehadiran Syawal sememangnya diketahui sebagai hari untuk merayakan kemenangan umat Islam kerana berjaya melebasi tarbiyah Ramadan dan menjulang kepada takwa. Suasana kegembiraan dan keceriaan umat Islam ketika menyambut Idul Fitri merupakan sebahagian daripada kenikmatan dan menzahirkan tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulakan khutbah ini dengan pesanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah landasan utama kemenangan rohani dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Khatib mengajak muslimin dan muslimat sekalian untuk menghayati khutbah Idul Fitri ini yang bertajuk Idul Fitri, kemenangan rohani, teras keharmonian umat. Kemenangan rohani bukan sekadar mimpi dan angan-angan, tetapi hasil daripada usaha untuk membersihkan hati, menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hari Raya Idul Fitri adalah simbol kemenangan yang lahir daripada kesabaran dan pengabdian sepanjang bulan Ramadan. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi merupakan latihan rohani dan pengendalian nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Riwayat Imam Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan bahawa puasa adalah alat penyucian hati, yaitu tazkiyatun nafs. Beliau menyatakan bahawa menahan nafsu dari makan, minum dan hal duniawi menguatkan kesabaran dan ketakwaan. Imam Al-Nawawi pula menekankan bahawa
amal saleh yang berterusan selepas Ramadan adalah tanda kemenangan rohani yang bukan sekadar ritual sebulan sahaja. Idul Fitri juga menandakan pengalaman sosial dan spiritual yang menanggapi ibadah. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqh Awlawiyat menekankan bahawa puasa dan ibadat lainnya bukan hanya untuk hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga membina hubungan dengan masyarakat. Seorang Muslim yang berjaya mengawal diri adalah insan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, menegakkan keadilan dan menyebarkan kasih sayang. Idul Fitri merupakan peluang untuk memperbaiki silaturahim dan ukhuwah. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Yang bermaksud tidak beriman seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Al-Bukhari. Pesanan Nabi SAW ini menekankan bahawa kemenangan rohani bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk menyebarkan kebaikan dan keharmonian dalam masyarakat. Seorang Muslim yang berjaya mengekalkan takwa, amal soleh dan akhlak mulia akan menjadi teladan bagi komuniti sekalipun mewujudkan masyarakat aman dan sejahtera. Sekaligus mewujudkan masyarakat aman sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, selain kemenangan rohani individu, Idul Fitri juga mengingatkan kita tentang peranan sosial dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ayat ini menekankan bahawa kemenangan rohani sejati mesti diterjemahkan ke dalam amal sosial, iaitu menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran dan membina masyarakat yang harmoni. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi menekankan bahawa kebahagiaan umat bergantung kepada sejauh mana setiap individu menzahirkan kemenangan rohani melalui tindakan sosial yang adil dan bermanfaat. Idul Fitri adalah peluang untuk memperkuat silaturahim, memaafkan kesalahan orang lain dan menyebarkan kasih sayang antara sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemenangan rohani juga dapat diukur melalui akhlak mulia dan pengendalian diri dalam interaksi sosial. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut bahawa kebajikan dan akhlak yang baik adalah cerminan rohani yang tinggi, dan manusia yang berjaya ialah mereka yang mampu menzahirkan nilai-nilai rohani dalam setiap tindakan, perkataan dan hubungan. Imam An-Nawawi menegaskan bahawa istiqamah dalam amal saleh selepas Ramadan adalah bukti bahawa kemenangan rohani adalah nyata dan berterusan, bukan sementara. Marilah kita menjadikan Idul Fitri sebagai masa untuk menilai diri, memperbaiki akhlak dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Kemenangan rohani adalah hak setiap Muslim, tetapi ia perlu dilanjutkan dengan tindakan sosial, sikap bijak, berani dan penyayang. Selain daripada aspek rohani dan sosial, Idul Fitri juga mengingatkan kita tentang kepentingan kestabilan ekonomi sebagai sebahagian daripada keharmonian masyarakat. Ekonomi yang stabil bukan sekadar soal wang dan harta, tetapi alat untuk membina masyarakat yang sejahtera, adil dan saling menyokong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min
ad-dhaif wa fi kullin khair, yang bermaksud seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih kasih kepada Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahawa kemakmuran dan kekayaan yang diurus dengan baik adalah sebahagian daripada kemenangan rohani, kerana ia membolehkan seorang muslim pertama menunaikan zakat, sedekah dan bantuan sosial. Yang kedua, membantu membina kemakmuran masyarakat dan mengurangkan jurang sosial. Ketiga, menjadi teladan dalam menggunakan harta untuk kebaikan dan keberkatan. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menekankan bahawa seorang yang berjaya bukan hanya berjaya secara rohani, tetapi juga mampu memberi manfaat kepada masyarakat melalui kekayaan dan rezeki yang diberkati Allah SWT. Begitu juga Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi menegaskan dalam Fiqh Al-Awlawiyat bahawa kestabilan ekonomi masyarakat memastikan hubungan sosial harmoni, kerana masyarakat yang sejahtera secara ekonomi lebih mampu mempraktikkan nilai-nilai kerjasama, tolong-menolong dan saling menghormati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesimpulannya, kemenangan rohani adalah melalui takwa, keharmonian masyarakat melalui saling mengenal, memaafkan dan mengasihi. Aidil Fitri adalah momentum untuk meneguhkan kedua-duanya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Taatilah segala titah perintahnya dan jauhilah segala tegahannya. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat dan sebesar-besar kejayaan. Syawal adalah bulan untuk kita meneruskan kesinambungan ibadah pada bulan Ramadan. Nabi
sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar berpuasa 6 hari dalam bulan tersebut sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari berpuasa dalam bulan Syawal seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Riwayat Imam Muslim. Khatib juga berpesan kepada sidang jamaah sekalian, di dalam keseronokan kita menyambut Idul Fitri ini, jagalah adab dan budaya kita, amalan kunjung mengunjung, jagalah pergaulan antara sesama ajnabi, elakkan pembaziran ketika makan dan jagalah keselamatan di mana juga kita berada. Kepada anak-anak perantau, berhati-hatilah kita menggunakan jalan raya. Jangan warnai suasana hari raya dengan tangisan dan duka. Patuhilah undang-undang dan keselamatan sewaktu di jalan raya. Semoga anugerah Idul Fitri ini dinikmati dan disyukuri serta takwa kepada Allah SWT dihayati. Perbanyakkanlah ucapan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذي قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan keampunan kepada Kebawah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Haris Sofia serta Tuan Yang Terutama Tun Seri Sia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam yang di-Pertua Negeri Melaka, dan yang amat berbahagia Tuh Puan Datuk Wira Dr. Hajjah Asmah binti Abdul Rahman. Ya Allah, kurniakanlah perlindungan yang berpanjangan kepada institusi beraja sebagai tonggak yang meninggikan agama Islam di negara ini. Ya Sattar, Ya Alim, kurniakanlah kehormatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikanlah rakyat bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungi kami dari perpecahan dan fitnah memfitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya dari bencana, bahaya, penyalahgunaan darah dan wabak penyakit. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Jauhilah dan lindungilah diri kami dan penduduk negeri ini dari ajaran yang menyeleweng dan sesat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami dari perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya Ghani ya Hamid, Allahumma ya Ghani ya Mu'id, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dengan menginfakkan harta dan jiwanya kepadamu seperti pembayar zakat dan puaka, serta berkatkanlah rezeki dan harta kami. Allahumma dafa'anna al-bala
والغلاء والوباء والربا والزلازل والمحان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة عن بلدان المسلمين أما يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وزدكم واسألوه من فضله يعطكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.